time kita fikir design untuk kita punya tahan luminate multifunction lantern, satu je benda yang kita fokus ialah dia punya kegunaan. Kita design dia to make sure dia ada banyak kegunaan. First of course, dia ada lampu putih, kuning dengan lampu merah. So dia boleh jadi sebagai lampu biasa, warm light semasa korang nak tidur, atau dia boleh jadi blinker untuk bagi warning. Itu basic. Tapi apa yang kita tambah ialah dia punya bateri supaya dia boleh tahan lebih lama. Sekarang dia punya bateri 1800 mAh. Lampu putih 6-7 jam tak ada masalah. Lampu merah yang blinking ni sampai 30 jam pun tak ada masalah. Satu lagi ialah kita tambah dia banyak lubang kat sini untuk apa? Contoh kalau kita nak screw dia ke atas kita punya hiking stick pun boleh supaya dia boleh jadi lighting time korang pergi hiking. Contoh macam ni. Dengan adanya lubang, dia boleh jadi extra punya lighting sudah. Atau kalau kita nak guna dia, jatuh tak ada masalah. Kalau kita nak guna dia time camping, kita boleh screw kat dia punya flex arm sini. Contoh macam ni, supaya korang boleh guna dia sebagai camping punya lampu, nampak? Okay? Dan bukan itu sahaja. Let's just say kita nak tanggal. Kita nak tanggal ini, and kita nak guna dia atas tripod pun boleh juga sebab dia ada aksesori lain seperti tripod. So, korang boleh guna time korang kat dalam kemah atau kat luar kemah korang nak guna dia sebagai standing punya light. Bukan itu saja, time kita develop, ada juga yang tanya, Mike, apa kata kalau kita boleh buatkan dia jadi headlamp? Dan kita pun develop bahagian belakang dia pula supaya dia boleh tambah headlamp strap dan dia jadi headlamp juga. So, itu yang kita fikir untuk kita punya tahan multifunction lantern. Satu lampu tapi dia pelbagai kegunaan. Even korang boleh guna kat depan bicycle dengan korang punya kamera. Kalau korang ada kamera, boleh juga screw kat atas. Dia punya possibility memang sangat banyak. Ikut korang punya creativity saja.